Rojak berpisang. Pisang goreng. Oh, ada Ya, kita buat dia. Mantap. Kalau tahu tadi order. Pisang, moleko. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni aku nak pergi satu pot viral juga dekat TikTok. Dan aku pun baru berpusing 3-4 kali. Kejap dekat sini, kejap kat sana. Akhirnya pergi dekat kawasan BBU. Makan rojak je. Rojak buah dengan rojak petis tak silap. Aku tak pasti lagi. Jadi aku akan tengok apa yang ada, kita nak cubalah. Jadi sebelum tu macam biasalah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Dan aku nak kena beratur. Nampak? Nak kena beratur. Kita jumpa selepas ni. Jom, mari kita. Okay, lokasi dia yang latest ni dekat area BBU, dekat UDA punya office, Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan kat sini. Kalau kau tak nak, kau wis mamak ni ada Alzia Fatimah. Itu. Dia kat depan-depan ni je. Ni pun dah berguru ni, harap-harap tak hujan lah. Batu panjang. Ni pun nasib baik rumah aku yang nak ni. Tapi nyambil gak. Kita tengok mantap tak mantap. Ya, sini ukok boleh pun ada bukan rojak je. Ada rojak, ada kopi ada. Oh, mantap. Yang tu tahu bakar lah. Yang kat tepi. Yang tu ada tahu bakar, kita ada rojak tahu. Mantap. Sambil buat kerja. Yang tukang live. Tukang buat rojak. Yang tahu bakar ni. Yang goreng. Mantap. Ni semua bekerja teratur ni. Paling function tu lah yang buat live lah. Selain tu, kalau korang datang sini, support-support juga. Sebelah tu ada macam-macam. Ada kebab, ni rojak, ni roti, air kopi, quesadilla, macam-macam. Sebenarnya macam-macam. Jadi nyambil-nyambil rojak tu korang boleh support lah yang lain. Ni sebab dah nak hujan ni, diorang kemas-kemas. Okay? Apapun, semoga berjaya lah semua. InsyaAllah. Ni. Tukang ni, ajak sikit. Sini, mari korang. Kita dekat Bandar Baru UDA, betul-betul. Dekat Bandar Baru UDA lah, dekat Bandar Johor Bahru. Kam. Apa tadi nama kat tu? Padil apa? Padil ni kalau west. Warung Padil. Okey, mantap. Sebab tadi pergi kat belah sana tak ada. Ya. Sekarang memang kat sini lah, tak tukar-tukar. Kat sini tak. Okey, ngam. Dulu kat tempat sana, sekarang kat sini. Sekarang kat sini Cuti Jumaat Sabtu. Okey, mantap. 3.30 petang sampai 6.30. Okey, cantik. Mari. Rojak berpisang. Pisang goreng. Oh, ada Ya, kita buat dia. Mantap. Kalau tahu tadi order. Pisang, moleko. Kat depan ada teri kopok je, pisang sendiri minta. Semua dirojakkan lah, minta je. Rojakkan dia. Mantap. Kalau sini pandai order. Okey, akan datang beli lah. Ni kuah dia. Aku apa? Rojak buah 3 kuah sing. Okay, seperti yang korang tengok, aku buat review sepantas kilat. Ni kepala ekor yang
Ada kan? Ya. Tadi. Separuh masa yang pertama. Kuasa defending makan yang sememangnya pasti akan memberikan penyokong di bawah. Kulit kuda rangok lah lembut. Walaupun dah sejuk. Sedap. Ni aku tumpang kat kedai mamak. Ni aku akan review makanan dia untuk video lagi satu. Sebab kat situ tak ada tempat makan. Jadi aku nyambil lah. Ni kopi cap. Bismillah. Pisang goreng dia standard macam pisang goreng kat tempat-tempat lain. Ni rojak petis. So far rojak dia guna rojak yang sama, paste rojak yang sama, cuma dia untuk buah, untuk rojak petis, untuk tahu guna macam sambal kicap tak silap. Jadi kita try rojak petis. Ya, kuah dia sedap. Kuah dekat apa tadi namanya? Padil. Warung Padil. Okey, kuah rojak dia sedap. Kalau untuk petis ni memang kena lah. Pergerakan yang sama dengan gol kedua. Cuma kali ni kita boleh lihat kalau Papi sudah membaca bola Rasa dia betul-betul balance semua. Dengan manis dia, asin, pedas. Taste kuah dia sedap. Betul lah orang beratur. Sedap. Sedap. Betul. Ni tahu bakar. Tahu bakar macam guna kuah kicap. Kita try biasalah budak-budak comel-comel. Bismillah. Ni dia ada toge, letak kuah kicap dia, kuah kacang dengan tahu bakar. Okay. Kuah kicap dia ni sekejap kena tune. Okay. Aku ingat kuah kicap dia macam pedas-pedas, tapi kuah kicap dia ni kuah kicap yang tak pedas, tapi ada rasa manis dan masin. Yang tak over. Cuma kalau untuk tekak aku, kalau dapat dia pedas sikit, lagi berdentum lah kuah kicap. Salah. Dan ni dia punya ni sedap. Mungkin untuk rojak buah pun aku rasa akan sedap sebab dia guna base yang sama. Kalau tahu bakar dia guna kuah petis ni pun aku rasa sedap juga. Dan tadi kalau korang tengok, Kak tu kata ikut kita nak custom apa. Kau nak buat rojak kopor-lekor boleh, buat rojak goreng pisang pun boleh, ikut kita buat dia. Betul lah tu Kak. Tapi memang sedap kuah dia ni. Patutlah viral. Tak kira aku beratur panjang dan sesat di lokasi kedai yang lama. Okay. Jadi macam biasa,
Sebelum aku menutup video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga aku akan lebih bersemangat untuk buat review-review akan datang. Kita tutup dengan sopan tak akhir. Bismillah. Serius. Sedap. Kau kena try. Mengejutkan Karol Fahmi. Baik berhenti pula. Nak probek kuah lebih lagi. Jika 2-0. Hujung permainan separuh masa pertama ini.